Hello guys, hari ini di belakang saya ni, ini adalah Perodua Myvi yang model tahun 2018. Okay, 1.3 Spec X. So untuk harga kereta ni 33,800. Harga ni belum campur road tax dengan insurans. So untuk monthly dia dalam RM430. Tapi korang kena standby down payment dalam RM4,000 lah, untuk selamat sikit. Tapi kalau dokumen cun, boleh dapat lah full on. Okey kawan-kawan, so korang tengok untuk cat kereta ni dia masih lagi cat original. Kita boleh nampak cat dia sangat-sangat cantik. Lagi untuk depan dia, walaupun tahun 2018 tapi model ni boleh kata masih tak tertinggal zaman lagi. Ramai orang suka ni Gentry, sebab yang ni kenapa? Dia punya gearbox 80. Untuk yang baru facelift CVT pula. So yang kaki-kaki racing ni mesti suka yang ni lah. Okey, mari. Untuk rim kereta masih lagi original. Okey. Dalaman dia banyak cantik lagi kawan-kawan. Tengok. Kerusi full original fabric seat. Steering dia masih lagi standard, tapi leather dia pun cantik lagi. Radio system masih original punya. Dashboard semua kilat-kilat punya. Okey, so passenger seat memang boleh muat 3 orang dewasa. Nak bawa satu geng kawan pergi jalan-jalan memang tak ada masalah. Okay, so untuk design belakang dia nampak sporty sebab ada ni tau, spoiler. Yang ni orang panggil apa? Spoiler Ace spoiler Ace ni nampak cantik, nampak sporty. Untuk boot punya orang pun cukup luas juga. Boleh buat 4 hingga 5 luggage, banyak luas kawan-kawan. Nak sisi amoy dalam pun boleh. Okay, so kawan-kawan, kalau korang minat dengan Perodua Myvi ni, boleh PM dengan saya. Beli Myvi, tak payah risau, minyak memang jimat, maintenance pun murah. So itu sahaja kawan-kawan, kita jumpa next review.